Salam sejahtera, antara berita utama Harian Metro pada 10 Jun 2026. Sindiket jutawan dadah tumpah susulan kejayaan polis menahan 3 individu serta merampas dadah syabu bernilai hampir 8 juta ringgit hasil beberapa siri serbuan sejak 22 Mei lalu. Tan Sri Azam Baki bersyukur kerana kebenaran akhirnya terbukti apabila kes ugutan jenayah membabitkan dirinya diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Menurutnya, keputusan itu sekaligus mengesahkan dakwaan dibuat ahli perniagaan T. Jian Cheng atau dikenali Albert T tidak mempunyai asas kukuh dan bercanggah dengan fakta serta bukti yang diperoleh pihak berkuasa. Apa yang saya lakukan tak seberapa jika nak dibandingkan dengan pengorbanan emak. Cuma saya berdoa semoga dosa saya diampunkan setiap kali buat emak tersenyum walaupun tak dapat lagi mendengar suaranya, kata Muhammad Farid Nasir. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini mengarahkan Datin Sri Rosmah Mansor untuk membayar 67.5 juta ringgit kepada Global Royalty Trading SAL iaitu syarikat barang kemas berpangkalan di Lubnan berhubung kehilangan 43 utas barang kemas dalam tempoh sebulan bermula hari ini. Ahli keluarga pendaki wanita Jaslinda Saludin 49 tahun yang ditemui selepas 2 minggu dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih Tapah di Perak berharap wanita itu diberi ruang untuk berehat selepas pulang dari hospital. Seorang wanita berdepan detik cemas apabila dicabul seorang lelaki tidak dikenali ketika berjalan kaki pulang dari tempat kerja di sebuah kawasan perumahan di Setia Alam semalam. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang pada 10 Mei lalu memutuskan ajaran dan fahaman yang dibawa oleh seorang lelaki warga Indonesia, Muhammad Yuda Al-Fikri, adalah sesat serta menyeleweng daripada ajaran Islam berdasarkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Selepas mengalami kegagalan rumah tangga sebanyak 2 kali, pelakon Adria Abdullah bagaimanapun tidak menutup pintu hatinya untuk kembali bergelar isteri sekiranya dipertemukan dengan lelaki yang mampu membahagiakannya. Pelumba berbasikal trek wanita negara, Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menganggap kejohanan kebangsaan berbasikal trek di Velodrome Nasional nilai sebagai medan penting untuk menambah pungutan Mata Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI dalam usaha memburu tiket ke kejohanan dunia di Shanghai, China tahun ini. Sekian ringkasan berita setakat ini. Layari www.hmetro.com.my untuk berita terkini.